Selamat datang! Untuk perkongsian kali ini, kita akan sama-sama melihat satu konsep yang mungkin sangat berbeza daripada apa yang biasa kita fahamkan. Jom kita mulakan dengan satu soalan yang agak provokatif yang menjabar idea yang dah sebati dengan kita. Cuba bayangkan, macam mana kalau hari kiamat tu bukan satu acara besar di masa depan, tapi satu proses yang sedang pun berlaku sekarang ni. Ini dia perbezaan utamanya yang kita akan rungkai. Satu cerita yang kita biasa dengar, lawan satu prinsip yang sebenarnya lebih mendalam dan berlaku setiap masa serta-merta. Okey, jom kita selami dulu gambaran popular yang kebanyakannya ada dalam fikiran kita. Selalunya, bila sebut je pasal ni, inilah yang terlintas kat kepala kan? Satu peristiwa yang macam dalam filem, penuh drama, apokaliptik dan ia akan berlaku entah bila, jauh di masa hadapan. Tapi, apa jadi kalau kita kembali kepada sumber asal? Bahasa asalnya sebenarnya menceritakan sesuatu yang sangat berbeza. Okey, istilah penting yang pertama, kiamah. Ia bukan tentang pengakhiran, tahu tak? Akar kata dia bermaksud untuk berdiri, bangkit atau ditegakkan. Jadi, ia lebih kepada saat sesuatu itu ditegakkan, dibetulkan. Istilah kedua pula, hisab. Yang ini mudah je nak faham. Ia tentang perakaunan. Kira-kira, macam akaunten yang teliti, semua perkara dihitung dan diselesaikan. Jadi, bila kita gabungkan kedua-dua idea ni, kiamah dan hisab, apa yang kita dapat? Nah, kita akan dapat satu kerangka baru yang sangat-sangat berkuasa. Jadi, poin paling pentingnya kat sini ialah, ini bukan tentang hukuman di masa depan. Tak, ini ialah tentang hukum sebab dan akibat yang memang tak boleh dielak, yang dah sebati dalam sistem alam ini sendiri. Dan Al-Quran menunjukkan proses ini berlaku dalam 3 peringkat yang saling berkaitan. Ia bermula dari kehidupan peribadi kita, kemudian ke peringkat masyarakat dan tamadun, sampailah ke peringkat alam semesta. Okey, cukup teori. Jom kita lihat macam mana prinsip ni berfungsi dalam dunia nyata. Kita ambil beberapa contoh yang dekat sangat dengan hidup kita. Cuba fikirkan tentang kesihatan kita sendiri sepanjang berpuluh-puluh tahun hidup. Kita ni mungkin hidup dalam penafian kan? Kita cakap, tak apalah, aku okey je, atau benda ni takkan jadi kat aku. Tapi badan kita, dia sedang simpan satu rekod yang sempurna. Satu hisab. Dan inilah dia kiamah peribadi. Detik bila doktor bagi diagnosis dan tiba-tiba realiti tu dah tak boleh nak disorok lagi. Tirai tu dah terangkat. Semuanya jadi jelas. Prinsip yang sama ni juga berlaku dalam hubungan kita dengan orang lain. Kepercayaan dan rasa hormat tu, semuanya ada akaun dia. Kadang-kadang, tindakan kecil yang kita buat, kata-kata yang kita cakap, mungkin nampak remeh je. Tapi sebenarnya, setiap perbuatan tu ibarat satu transaksi, sama ada kita deposit atau keluarkan dari akaun kepercayaan bersama. Kiamah dalam konteks ni pula, itulah hari bila hubungan tu retak. Dan pada saat tu, tiba-tiba kita nampak dengan jelas apa sebenarnya yang telah dibina oleh tangan kita sendiri. Okey, sekarang mari kita luaskan lagi skopnya ke peringkat masyarakat dengan melihat planet kita. Dah berdekad-dekad lamanya, masyarakat kita diberi amaran. Tapi ramai yang abaikan je tanda-tanda yang dah ada depan mata. Nah, kiamat masyarakat pula ialah apabila sistem alam ni dah tak mampu lagi nak tanggung kerosakan. Bila pantai mula ditenggelami air, bila tanaman tak menjadi, bumi sendiri yang melaporkan hasil tindakan kita. Bila kita faham macam ni, konsep accountability tu bukan lagi satu sumber ketakutan. Sebaliknya, ia menjadi satu alat yang membebaskan untuk kita hidup dengan lebih sedar. Jadi, macam mana kita boleh amalkan benda ni? Ia boleh jadi satu kerangka praktikal untuk kita periksa diri sendiri. Satu cara untuk kita jadi lebih berintegriti. Dan pengajaran utamanya ialah sesuatu yang sangat mendalam. Kita tak perlu tunggu hakim dari luar datang. Kenapa? Kerana kitalah akaunten bagi diri kita sendiri. Dan setiap pilihan yang kita buat sedang menulis rekod itu sekarang juga.